betul lah yang macam jantan lah. Tulips. Tuli macam jantan. Aku tulips. Aku burung-burung kekek my like kan burung. Lepas kata orang tak pakai tudung ni kalau pakai tudung segok lah. Ha memang. Tobat. Pakai lepas ni. Babi dia kata aku jantan ni. Wah, marah lah kita ni. Ni kita ni keluar kepala diam. Siapa nak kata aku jantan ni? Aku dah keluar kepala budak dah tau. Punya segok. Jantan ke no? Doh, lagi aku tutup terus sensek ni. Nak bercakap banyak kali aku tutup ke lambung sensek ni. Alamak. Sakit aku. Dah nak tempat aku bertepung. Ingat. Ingat. Aku duduk kalak. Tak apa, aku okey. Duduk kat taman-taman. Buat-buat healing. Ni sakit aku no. Aku tulips. Ni sakit aku no. Sakit angkung. Tengok ni. Bukan kamu punya. Tengok ni sakit aku. Dah aku kan. Tengok ni. Tak lagi. Ni sakit aku. Aku nak muntah. Tengok macam ni. Tobat nak muntah. Diam lah. Steering tu busuk ni. Astagfirullahalazim. Nak kali show ni buat bagi ada adik. Adik tak ada. Ni orang nak bang show dah ni. Get ready. Ya, jangan ingat. Tak baik. Hang bunyi tengok. Yang kereta ni meletup lambung. Batuk dah. Aku tampak. Tepuk dada tanya selera. Dia pakai macam ni. Pakai betul-betul lah baru lah. Yang baru lah ni. Aduh, sepu. Sumpah serabut. Sumpah palak. Nak ambil balik tu dah. Tulips. Aku tulips. Aku tulips. Dia macam kata kita gila dah. Aku si tulips. Dah ni kita nak duduk sini sampai ke apa? Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, lindungilah aku. Astagfirullah. Batuk boleh tutup mulut. Sumpah sabar. Tutup mulut hang tu. Ni bukan setakat Raimah ni, bangsa semua mai. Aura-aura negatif. Semua ada ni. Hampa, dia gila. Aku rasa aku kena tutup lah ni. Hampa doakan dia dah sakit sekarang. Dia dah sakit tahap. Nah. Aku tak takut. Aku tak takut. Tak ada dah. Sumpah macam nak jet tengah belakang. Sumpah Amin tak jet. Serabutnya. Serabut tutup lampu. Yalah, rambut macam hujan you know. Macam hujan lah. Gedi lu. Macam hujan tak? Buh sedap. Saya ni tengah lama nak bubuh sama-sama tu bubuh lambung. Weh, macam jantan rambut panjang macam rokus. Jom lah. Aku nak bawa kereta dalam taman boleh? Jom. Aku akan ambil langgak, ambil lambung semua kereta. Dah stres. Apa jangan dia jenis broken tu.
Allah nampak pula tu sana. Rambut pun elok boleh buat belik dah ni. Astaghfirullahalazim, orang nak bang Isyong ke tu? Ya. Slow-slow sikit. Bagi ada adik. Panjang nak. Banyak lah. Baru. La ilaha illallah. Awak yang nak buka loudspeaker. Janganlah buka loudspeaking. Jangan buka loudspeaking. Speaker babi aku terajak keluar lagi kot. Babi ni aku ingat aku je gila lagi babi. Aku Joker. Aku fan mana Fendi. Buat sat Joker. Aku reti buat momo yang tak macam ni. Tengoklah. Diam. Aku lapar ni. Sama. Ni budak-budak tu telan. Tangkap kau. Sama-sama ke kelambung. Aku suka abang lah. Ya abang dulu show terpalai buat apa orang tengah sembang. Saat lagi kelambung. Nama apa dia? Budok gini. Ninis. Allah. Ninis kilat kan noh? Ninis. Budak super. Jangan kacau cip. Budak super Ninis. Hampir bagi besar dulu hang tu. Jangan duk kacau pun noh. Aduh. Hang budok saya tak layan budak konden-konden daripada budak-budak Pasal apa? Pasal hang kangiak hang budak. Nama apa super-super. Nama apa super-super lagi ada hati nak semua. Tu lah. Nah. Ninis. Nama hang pun Ninis ada peting beliung. Petir. Hang tu kangiak hang tu budak. Saya tak terima konden-konden daripada budak. Okey, dah. Biarkan dah. Hang tu bertenang weh. Sumpah diam. Dan tongkak topi sekarang. Sumpah diam. Tobat diam. Tak payah cakap apa. Tobat diam. hang tu budak. Pusing mai. Nah, budak lagi. Tak ada kondem orang. Nah, Ninis dah. Nama pun ada super apa? Super lancau ah. Super kecil. Super. Diam. Hang tu budak lagi. Tak ada kalau nak kondem orang. Hampir belajar, hampir sambung belajar bagi kali hampir belajar bagi habis dulu nah. Hang belajar pun tak habis lagi. Duk kondem orang. Saya tahu. Terima kasih lah. Orang macam ni patut. Hello. Nak balik bila ni? Saat saya duduk bagi benda orang. I duduk dekat taman ni. Ni minyak Aita tak ada ambil punya IC tak? Dah punya IC dah. Oh my god, chip gue kan tak bisa guna. Aku harus tukar IC dulu. Chip aku tak scan. Tak boleh. Cik tak boleh scan. Cik Yana tak boleh lah kena tukar IC baru. Dia tak mau nak peda. Tak boleh. Waktu nak bubur pun tak boleh. Kita nak macam mana? Tak bagi benda orang. Dia tak ada. Tinggal haram dia letak. Dia nukul. Ni, siapa pula? Tukar IC lah? Saja. Tukar phone? Damn, ada pakar. Kak rindu akak ni. Kau ni second account dia, weh? Menakutkanlah lelaki jejak kasihan. Minyak tak ada. Diam orang duduk bang. Buat begini lah sikit. Hormat.
Lu. Han pasal apa before han dah. Han pegang babi bodoh. Aku daripada nak islami orang dah azan. Tak. Tapi dia follow aku no. Kamu bodoh je. Kamu yang busuk. Kamu kepam sih. Lepak berkah tu tak mau. Kaya kacau aku sial. Astaghfirullahalazim orang duk dah. Bagaimana? Setan tu menyucuk-nyucuk kita ni. Ma tak ludah kawan duk sembang kat aku. Weh, jom lepak. Aku duduk Sungai Tani ni. Nak mana? Habis dah azan dah. Dok lagi. Ke. Dok lagi. Ke. Dok lagi. Dok lagi. Ya Allah. Dah lah nah. Hang kacau aku no. Aku ambil dalam-dalam. Jangan kacau aku ni tak. Aduh. Wow, beg mahal. Beg mahal. Aku mau curi. Mampus. Aduh. Tak cerdik tapi pakai bawa item. Loh, aku suka lah. Kami memang macam ni. Awak hang tak pernah Orang cerdik tak mengaku. Orang kami humble. Kami HUMBLE. HUMBLE. Wih, kaki buat turun. Orang tengok video perempuan apa ni. Betul. Kami bawa kereta pakai mata lah. Kontrol. Ha. Tahu je. Kami tak pakai kaki tangan. Macam tu je. Nama itu, ku bawa kereta. Atas jalan. Selamat. Itu je. Pada ni adikku. Macam Mama Hana. Kami bawa kereta macam ni. Adik. Ya nak je bawa kereta pakai mata. Aku tulis. Tuli. Aku tulis. Tuli je bawa kereta pakai. Weh, boleh lah Yana. Memang boleh. Hana aku buat aku pakai lidah. Just shut the fuck up, bitch. Don't say that. That was not good. Okay, move on. Next topic. What we want to talk about. Boleh lah Nah. Memang boleh. Han baru tahu kau kata syok. Han kata syok. Boleh lah Nah. Oh, memang boleh. Tapi payah sikit lah. Memang lah. So kena kerat kaki sikit. Kerat tam betiknya ambil pendek sikit. Ataupun begini. Belakang. Oh, jom nak try Nah. Han gila bangsa. Aku keluar kereta. Han baru sebenarnya. Nak bawa kereta pakai kaki. Macam ni lepas kata aku tak cerdik Nah. It's okay. We humble. We sangat humble. Because we humble. Bising lah. We I come back lagi you tak mampu pula beli ke? Emang kamu bangsat lah. Han gila. Ayo. Aku nak bawa tak bagi. Benci. Tengok han tidur memang malam-malam aku ambil kereta ni. Kopi rondo tu 12 sikit. Mampu pergi ah. Betul lah. Hanya lempil. Salah sikit aku tak tahu bodoh weh. Salut. Bun busuk ku rondo kat Q1. Tapi
Tuan tak ada ambil tolong jalan kaki pergi Wan. Ye, dan aku akan mampus. Bodoh sial. Dekat je Q1. Ngomong. Je, aku nak pergi family mart apa. Tak payah. Nak mampus kau, tak payah. Betul. Jom lah beli makan, jom pergi family mart. Astaghfirullahaladzim. Tahu orang sakit telinga. Okey lah. Macam mana disebabkan kita dah pekak. Kita nak tanggung kau rasa kau. Lupa. Kan? Ini siapa? Warna red. Oh, waktu tu baru lepas warna rambut je. Warna red. Tak bleach pun. I dah pergi touch up je. Setiap sebulan I pergi touch up. Sat, I tunjuk. Jika aku ni sebab filter sama ni. Ni rambut I lepas warna rambut. Kena kau satu-satunya cinta. Aku yang paling kau tahu. Tak bleach. I last I dulu pernah bleach rambut. Lepas tu I tak bleach dah. I last bleach rambut 2022. Last bleach rambut 2022. Lepas tu I dah buat warna merah tu. 2023 I dah start buat warna merah. I memang tak bleach. I dah pergi tambah je warna merah. Macam warna turun sikit. Kalau warna turun tu dia jadi macam ni lah. Warna turun je. Dia nak ke orange sikit kalau warna turun. Kerana kau satu-satunya cinta. Ni kalau warna turun. Ni warna turun sikit. I pergi tambah lah. Ni warna turun. Macam ni. Dia tak merah sangat. Tak, situ nampak merah. Ni tak merah sangat pun. Jadi warna tu. Dia tak turun sangat. Dia turun. Lepas tu bila I pergi warna, dia akan jadi warna macam ni lah. Macam ni. You tak pernah buat warna brown ke? I pernah. Dulu waktu first I warna rambut, I buat warna brown lah. Jika aku tiada dalam hatimu. I pernah buat balayage. Tapi I rasa balayage tak sesuai dengan I. I rasa merah ni paling sesuai dengan I tau. Muka I nampak cerah nak mampus. Sekejap. Ni tu. Tu balayage tu. Ya, banyak fake account. No, I wanna eat something. Can we go? Seems to me. Can we go to family mart first? I wanna buy something. I wanna kunyah. I can't because I makan last tadi siang. Boleh dia je. I'm fucking. Tak ni.
Ni waktu I buat rambut lace tu lah. Oh my god. Tapi tak sesuai dengan I. Nak tutup kanvas aku nak langkah belakang. Mantap. Shibas lagi. I'm done with that. Let's get this. By selfie. Macam ni. Tak sesuai. Tidak sesuai. Nah, ini yours punya. Hah? Kamu punya kah? Yes. Main dua. Allah. Alamak, Allah. Masuk ah. What's that? Biasalah zaman bercinta kan. Cringe amat. Dia film nak. Aku rasa cringe gila lah. Memang. Waktu bercinta macam sial lah, you know. Bodoh yang nak duduk botas steam aku. Dah anjing. Oh ya mana? See her in the back of my mind. Stop suka aku kok. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Boleh rasa. Ni dia check hang tak reply. Aku kena balik rumah baru dia connect wifi. Betul tak tu? Ami mana? Aku tak tahu Mio ni macam mana. Tak apa tutup leh. Oh, lagi. Wah, dapat.